Lepas tu tarik je macam tu. Okay gang, hari ni aku nak tunjuk cara untuk pasang roll up banting yang macam ni. Okay, ni adalah roll up banting yang belum dipasang. Kita tarik je, buat keluar macam ni. Lepas tu dalam ni kita dia akan ada ni, apa, satu batang yang macam ni. Okay, untuk batang ni anda pasang je macam ni. Masuk je gini. Okay, lepas tu yang ni buka ni kaki dia macam ni. Okay, lepas anda buka kaki dia macam ni, letak je dekat bawah. Lepas tu ni yang batang ni masuk kat lubang ni. Okay, lepas masuk dalam lubang ni, lepas tu anda tarik je ni. Tarik je sampai atas. Masukkan dalam ni. Ni ada lubang ni. Masuk macam ni. Macam mana? Dah siap. Macam mana? Cantik tak roll up banting yang macam ni? Kayaknya tak perlu nak gantung apa semua. Buat letak lepas tu tarik je macam tu. Okay, lepas tu saya nak bagi tahu satu lagi. Ini beg ni kita bagi sekali beg ni. Kayaknya mudah untuk anda simpan. Jadi kepada anda yang nakkan roll up banting yang macam ni dengan harga yang berbaloi, boleh kontak kami sekarang. Luncur.